Harga petrol makin melambung. Yang pakai kereta performance, sports car as a daily drive tu, pedih oh. RON 97 sekarang ni harga mencecah RM5.15 untuk 1 liter. Korang tahu tak, sebelum tahun 2009 yang bawa Honda EX5 senyum je isi minyak RON 97. Sebab time tu 1 liter baru RM1.40, RM1.50. Sampailah krisis tahun 2008-2009. Masa itulah kerajaan perkenalkan RON 95 sebagai pengganti RON 97 untuk petrol yang lebih murah dan juga untuk bantu rakyat. Itu cerita dia. Sepanjang saya membesar ni, Malaysia dah lalu 4 kali kegawatan ekonomi. Jom kita kaji balik berapa harga minyak masa tu. Krisis ekonomi 1998. Time ni RON 95 belum wujud lagi. Harga untuk RON 97 lebih kurang RM1.10 sehingga RM1.40. Kegawatan yang kedua pula adalah ketika pecahnya bubble.com tahun 2001. Masih lagi gunakan RON 97. Time ni harga RM1.04 ke RM1.60. Masuklah krisis keuangan yang ketiga tahun 2008 hingga 2009. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Harga RON 97 dah cecah RM2 dan ke atas. Time ni lah kerajaan perkenalkan RON 95. Waktu ni RON 95 harga RM1.80. Kegawatan yang keempat, time ni COVID 2019 sampai 2021. Waktu ni minyak jatuh paling teruk. Kalau korang masih ingat, harga minyak dunia sampai negatif. RON 95 harga dia RM1.25 untuk 1 liter. Krisis yang kita tengah lalu sekarang ni krisis yang kelima. Perang US, Iran, Israel. Kenapa harga minyak naik pula? Bukan krisis yang sebelum ni harga minyak turun ke? Bila Selat Hormuz ditutup, minyak tak boleh keluar. Permintaan tinggi daripada seluruh dunia, tapi minyak tak ada. Akibatnya harga minyak pun naik dengan tinggi. RON 95 kalau tanpa subsidi RM3.87. RON 97 pula RM5.15. Kereta yang stage 3 tu confirm dah simpan kat dalam. Korang maintain kereta yang sama ke ataupun cari alternatif yang lain?